Dia. Terima kasih. Kita cuba-cuba. Siapa yang rasa nak makan nasi lemak, malam-malam mengidam nasi lemak kan, korang boleh datang kat sini. Nasi lemak dia, ikhlas cakap, memang sedap. Orang Melayu, orang kita bukan Siam yang buat. Walaupun ni food court ni famous dengan orang Siam, tapi ni bukan orang Siam buat. Orang Melayu, orang Negeri Sembilan buat. First time rasa ni, tapi memang sedap. Tengok, macam ni, ada telur 2 biji, telur sebiji. Lepas tu sambal dia memang banyak. Sambal ikan bilis tau, bukan sambal kosong. Sambal ikan bilis. Lepas tu dia bagi bilis macam ni dengan kacang, nasi, RM4. Baru je RM4. Memang berbala lah. Dengan sedap dia, dengan portion dia yang banyak. Lepas tu sedap. Ni kedai dia, nasi lemak kuntup. Tempat dia berdekatan dengan Pasar Malam Bandar Baru Ampang. Dekat food court Bandar Baru Ampang, berdepan dengan Ampang Prima Condominium. Kalau korang search je Pasar Malam Ampang hari Selasa dengan hari Selasa dengan hari Khamis tu kan, dia dekat sini. Okay kan, boleh datang support kakak ni. Bukan support sebab tak ada customer, tapi sebab memang sedap. Memang realiti dia sedap. Korang boleh rasa nasi lemak waktu malam, kat sini, boleh datang kat sini.